pengarang kita ni, hak ni dia mentarjihkan akak tangan hak pada ketika doa tu. Hak tu yang dimaksudkan di sini. Tak apalah. Bila sahabat ni tengok Bishr bin Marwan, Bishr bin Marwan ni iaitu adik-beradik kepada Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, anak kepada Marwan bin Al-Hakam. Hak ni adik-beradik ni. Dia ni menjadi gubernur di Kufah. Umarah bin Ruwaibah, dia ni duduk di Kufah. Sahabat dia ni. Bila dia ni tengok Bishr bin Marwan itu, ketika dia berdoa, yang ni dengan mengisyaratkan dengan kedua tangannya sekali. Sebab biasanya orang doa kan kat kedua tangan lah doa. Pada hari Jumaat, Umarah pun kata, semoga Allah membinasakan kedua tangan ini. Yang ni hak akak ni. Sebab Nabi tak buat lagu tu. Nabi tak buat lagu tu. Lalu dia katalah, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mimbar, tak ada lebih daripada ni jari lah kalau dia nak akak. Dia akak gitu, jari. Pada ketika dia pegang tukak kau, dia pegang apa, dia busur panah kau, dia akak gitu. Tak ada gini. Akak tangan tu tak ada. Baiklah. Paling tingginya hak tu. Hak tu pun dia tidak akak semua juga. Tak ada dalil yang mengatakan setiap kali doa Nabi akak jari dia. Tak ada. Cuma dia nak ayat sini paling tinggi. Hak dia buatnya pada ketika doa tu, kalau aku nampak tu dia akak tangan. Tak ada dua gini. Dua gini. Bukan semua. Hadis ini menunjukkan bahawa bercanggah dengan sunnah itu tak boleh dalam perkara-perkara yang kita tidak faham, yang merupakan agama. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita ibadat, kita tak boleh mana-mana. Kalau tidak, apa yang sahabat ni kata, semoga Allah membinasakan tangan tu, maknanya orang buat benda bid'ah ni, sahabat marah benar. Tak kira sahabat mana-mana, kita tengok banyak dalam hadis-hadis. Kalau benda tu benda ringan, kita kata dah muka. Memanglah dalam riwayat yang kedua dia kata, tidak pernah aku lihat Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam holong tangan pada ketika pada ketika berdoa, sama ada atas mimbar dia ataupun bukan atas mimbar dia, tak pernah. Setengah-setengah orang dia faham mana Nabi tak angkat tangan, tak pernah angkat tangan pada ketika doa. Tak kena tu. Bid'ah angkat tangan pada ketika berdoa. Terus dia kata lagu tu, tak kena tu. Banyak sangat hadis-hadis hak Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan pada ketika berdoa tu. Hak tak adanya pada ketika khutbah ni angkat tangan. Hak tu tak ada. Begitu. Hak maksud dia di sini, hak tak ada angkat tangan ni pada masa khutbah ke atas mimbar ke bukan atas mimbar. Hak ni syahiran. Syahiran ni dengan hola panjang tangan. Hak tu tak rajin. Hak angkat tangan panjang gini ni pada ketika berdoa ada. Hak berdoa minta hujan, hak tu ada. Hak pada ketika lain tak ada lagi. Akak tangan tinggi lagu tu tak ada. Tapi bukan makna tak ada akak tangan langsung. Akak tangan tu ada. Tapi bukan semua doa Nabi tu akak tangan. Gitu. Masalahnya orang kita ni kadang-kadang kalau doa mesti akak tangan. Ada kalanya tak boleh. Salah macam sini. Dalam khutbah salah besar. Termasuk di dalam bid'ah. Termasuk dalam bid'ah, dan sahabat doakan keburukan. Dia tak boleh nak doa buruk kat orang ni. Doa buruk kat orang ni tak boleh. Haram doa buruk kat orang. Tapi kerana dia buat sesuatu kesalahan yang besar, tengok sahabat buat gitu. Yang kedua tu pun lagu tu juga. Dia kata ini bercanggah dengan sunnah. Hak bercanggah dengan sunnah mardud, maqbuh, keji, jelek. Hak bercanggah dengan
sunnah. Di dalam kitab, di sini tak ada sebut, di dalam kitab Aunul Ma'bud dia ada sebut hak masalah akad tangan tu, doa tu ada. Aunul Ma'bud ni ulama ahli hadis, pengarang dia tu ahli hadis pun terima. Kalau di India tu ahli hadis ni dia tak pakai mazhab, dia pun terima. Khalil Ahmad ni dia mazhab Hanafi, memang dia terima. Dia tak ada sebut sini pun kita tahu dah. Hak setara pengarang Aunul Ma'bud tu dia terima. Dia kata sunnah Nabi, tapi bukan semua lah. Tapi hak ni dalam bab pada ketika khutbah ni semua sepakat tak ada akad tangan. Akad tangan bid'ah. Bid'ah. Ini maknanya benda-benda ibadat ni tak boleh kias. Tak boleh kita kata dah moga tempat lain ketika doa Nabi akad tangan, sini kalau kita akad tangan buat apanya? Tak boleh kata lagu tu. Silap kalau kata lagu tu. Misalnya sini. Dah kata tahu dah Nabi akad tangan ke tempat lain, buat apa je kalau dia akad tangan sini? Moga doa juga. Buat apa yang sahabat kata begitu mau? Menunjukkan bid'ah ni tak boleh berlaku. Bid'ah ni hak i'tiqadiyah, hak berkait dengan akidah pun tak boleh. Hak berkait dengan amalan, ucapan, perbuatan pun tak boleh. Setengah-setengah orang yang tidak faham. Dia kata apa apanya? Dapat kalau kita ngatik, orang mati tu kita ngatik, beripung ngatik rumah, tak molek kalau la ilaha illallah. Dia tidak faham. Masalahnya Nabi ada buat ke tidak lagu tu? Mati semua sahabat dia. Zaman sahabat ada buat ke lagu tu? Tak ada. Tak ada. Kita kata apa je dah molek. Tak boleh, tak kena lagu tu. Silap. Banyaklah contohnya. Orang kita ni, masyarakat kita setengah-setengah dia pakai. Supaya kita juga, tapi setengah-setengah tidak. Hak tu pelik. Dia tak guna kaedah tu molek. Kalau guna kaedah tu molek supaya. Misalnya, apa nama ni, hari raya tu, takbir hari raya. Kalau raya puasa kat berhenti sekat itulah nak maya raya, berhenti tak ada lah takbir. Kalau raya haji 3 hari kan, semua maklum. Dalam radio gapo pun lagu tu, dalam TV pun gapo. Sebab apa kita tak kata takbir ni kan molek? Kalau dah raya haji 3 hari, hak ni pun kita buat 3 hari juga. Apa kita tak buat lagu tu? Dah takbir tak molek? Molek. Raya puasa kalau tempat kita ni lebih meriah. Cuti panjang, lebih panjang. Kita buat ibadat apa salahnya? Apa tak buat lagu tu? Baik, kalau kita tanya nak jawab lagu mana? Mesti akan jawab, betul waktu tu takbir tu molek, tapi dah muka Nabi tak buat. Ada. Betul, kita pun kata lagu tu. Dan Nabi tak buat. Tapi buat apa ya? Pakai waktu saja. Hak lain, hak ngatik ni tak pakai buat apa? Itu masalah. Kalau pakai kaedah tu pakai belakang. Senang. Selesai masalah. Itulah yang kita kata bid'ah ni, idhafiyah ni tak leh. Setengah-setengah ulama kita ni bukan orang biasa. Hak ngaji tu dia tak faham lagi. Biarlah mungkin bahasa nak marah sikit, tak sungguh. Tak faham sungguh. Dia tak faham lagi. Dia dah ingat bid'ah idhafiyah ni tak apa. Bid'ah idhafiyah ni lagu mana? Hak ni sebenarnya. Doa tu asalnya ada, akad tangan tu ada, tapi sini tak ada. Nabi tak pernah akad. Dan bila Nabi tak pernah akad, kita tak boleh nak guna fikiran kita nak kata kan Nabi pernah doa ada tempat dia akad, sini pun apa tak boleh. Kan tak boleh. Serupa juga lain-lain pun. Lagu tu pula. Lagu tu. Apa ya, setengah tempat kita pakai, setengah tempat kita tak pakai. Kaedah tu berlaku-berlaku tempat mana-mana pun. Hadis ini juga menunjukkan bahawa sahabat itu dia ambil berat tentang bid'ah. Jadi kalau orang kata bid'ah ni benda kecil, tak senang cara buat apa, tak kena tu lagu tu. Maknanya sahabat tak reti. Kita pandang lekeh kepada sahabat, dua akhir jam benda tak ada faedah. Tak kena tu. Kita kena betul. Hak ulama kata bid'ah tu ada bid'ah idhafiyah, hak tu betul. Jangan kita nafikan. Jangan kita kata pula bid'ah hasanah hak ni. Apa aja.
Kalau nak kira hasanah kan ada asal dia. Hak ni pun ada. Kenapa tak boleh buat ni? Apa yang marah gini mau? Itu benar. Sebab itu kita kena pakai kaedah.